arwan sikit. Petak penuh, arwan sikit. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu kita sekali lagi untuk perlawanan yang ketiga membabitkan pertempuran di antara pasukan Takzim FC bertemu pasukan TDA. Akan berlangsung sebentar saja lagi di Padang Kempas Awana. Muda-muda ni boleh lari ke? Dan kalau pincang pun dah mula lah. Pincang dulu sebelum, jangan bagi silly mistake, jangan bagi silly goals. First 5 minutes, first 10 minutes tolong tepat. Tolong akademi ya. Dari akademi datang yang boleh-boleh tu ada kat atas lah. Second, kita buat warm up dalam 5 minit. Solid warm up belakangnya. Lepas tu kita dah minta tu. Kita buat banyak jarau. Ada jarau. All out all out dalam padang. Tetapi apa pun Syah, kau keeper Syah Kau macam meter Syah. Okay, back 4 Dia pencet. Sabar lu, ada dua dengan kau, sabar lu. Keluar keluar, bengkel keluar. Pertikan serang, game check. Bengkel keluar. Mari sabar. Idea. Tapi bola kat tu member ambil putus kaki weh. Sabar. Beli masa tak apa. Weh, aku dah boleh cakap ayat aku ke belum? Kantong dalam. Ini nak hantar, minta. Belakang ada, depan ada. Rap! Cari option. Kini boleh hantar. Cari option. Tak confident, katakan petak. Penuh. Tak confident, katakan petak. Penuh. Nice try. Bola tak elok. Nice try. Bola tak ada signal. Senggol. Main. Good. Main, saya tak tiup. Main dulu. Dah, nice try. Aku nak lagi macam gitu. Depan sekarang. Tengok lari. Terus. Kau nampak tak pengajaran? Covering area Faris besar. Tak kena main sama-sama, weh. Kita. Pasukan Takzim baik daripada Syah dan tindakan susulan untuk jaringan daripada Muhammad. Second ball follow up. Aku dah jaga dengan Faris. Ada dua dengan Faris. Main kan. Tak mau give up. Main. Panggil. Tuhan kasih mulut pakai. Seorang je berbuang harap. Lain jalan. Petak penuh arwan sikit. Lepaskan percubaan baik daripada Syah. Habiskan, buang bola depan. Depan dengan Syah, baik daripada Syah. Itu dia penyelamat yang cukup baik. Gagal untuk mendebusi pintu gol pasukan TDA. Ambil seorang satu. Tak ada, center mid aku pada. Tak penuh. Faris ni tempat rabak tau. Bedan. Aku tak nak tengok muka kau turun. Apa yang kau nak pressure? Aku tanya korang, apa yang kau nak pressure? Kalau macam gini korang main, aku tak kasih lah masuk Islam ke tu.